Saya penat. Tak boleh nak terus macam ni lagi. Bayangkan setiap bulan gaji habis macam air. RM1,200 bayar rumah, RM1,500 bayar lagi untuk 3 personal loan, jumlah RM2,700. Gaji bersih RM4,500. Balance ada lagi RM1,800. Baki tinggal RM1,800 tu je untuk makan, belanja rumah, bayar api air dan anak-anak. Klien ni dah rasa sesak setiap hujung bulan. Bila baru dapat gaji tapi separuh dah hilang untuk bayar hutang. Kos hidup makin tinggi, komitmen makin menjerut. Dia cakap, Melissa, Saya penat. Tak boleh nak terus macam ni lagi. Melissa, kepakaran saya ialah bantu kemaskan profil dan padankan anda dengan loan rumah yang sesuai. Saya bantu klien tu refinance loan rumah baru, guna nilai rumah untuk tutup semua 3 personal loan. Dulu, komitmen bulanan yang dia kena bayar RM2,700 sebulan. Sekarang cuma tinggal RM1,100 sahaja. Jimat lebih RM1,200 setiap bulan. Kadar faedah loan rumah pun lebih rendah, dari 4.5% turun ke sekitar 3.6%. Selain itu, dia dapat tukar loan lama yang jenis term loan ke semi-flexi. Jadi, bila dia bayar lebih setiap bulan, faedah terus berkurang. Sekarang, hidup dia jauh lebih tenang. Dia boleh fokus satu loan dan guna baki duit untuk keluarga dan simpanan. Jangan lupa follow Melissa untuk tips yang berguna. Dan kalau anda ada soalan, boleh komen di bawah.